Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah al-qail Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan kita menjadi insan yang saleh serta mendapat keredaan di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min 'adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan, suatu tijarah, satu bisnes, tunjikum min 'adzabin alim, yang mana dengan perniagaan ini akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Daripada surah Shaf ayat 10. Semua orang yang melakukan perniagaan, yang buat bisnes, jual beli, sama ada dia membeli ataupun menjual, sudah tentu kita inginkan keuntungan daripada urusan jual beli kita. Orang yang berniaga, dia dah set lah berapa persen keuntungan, berapa banyak keuntungan yang dia akan dapat. Begitu juga dengan kita yang membeli, kita juga memerlukan nakkan kepada special offer. Siapa yang memberi tawaran harga yang lebih menguntungkan. Ni bulan Syaban. Kalau di belah KL tu bulan Syaban dia dah start dah jualan hari raya. Jualan murah. Di sana murah, di sini murah. Suatu tawaran keuntungan yang diberikan. Allah Subhanahu wa taala yang mengenali sifat manusia yang menginginkan kepada keuntungan, menyebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini satu perniagaan yang mana yang memberi kita satu kelebihan yang terlalu besar, tunjikum min 'adzabin alim. Allah SWT sebut tadi, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang mana dengan perniagaan ini akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Soalan dari Khaliq kepada makhluk, soalan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, insan yang bernama manusia. Wahai orang-orang yang beriman, muslimin sidang Jumaat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpemikiran waras seumpama kita, apabila ditanya soalan tersebut, sudah tentu kita akan menjawab, ya, wahai Allah. Allah SWT tanya kita, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab api neraka Allah SWT? Sudah tentu kita akan menjawab, ya, wahai Allah. Mengapa kita tak mau pula satu tawaran yang diberikan oleh Allah SWT? Kita tahu sifat neraka, sifat yang sangat pedih, neraka yang sangat panas, neraka yang sangat penuh dengan bau busuk, neraka yang penuh dengan siksa, neraka yang penuh dengan penjaga-penjaga yang bengis dan begitu kejam, neraka yang berbau nanah, neraka yang penuh dengan azab. Sudah tentu kita orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan satu tawaran untuk kita menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak kira siapa kita, semua orang pasti ingin menyelamatkan diri dia daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita ni seorang ibu bapa, sama ada kita ni seorang peniaga, sama ada kita ni seorang pemimpin, sama ada kita siapa sahaja, sudah pastinya kita ingin menyelamatkan diri kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan apa jenis perniagaan yang akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala? Allah
seterusnya. Tu'minuna billahi wa rasul. Ini modal yang pertama. Modal orang yang berniaga untuk menyelamatkan diri dia daripada azab api Allah Subhanahu wa taala ialah dengan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Imam Al-Razi rahimahullah taala menyebutkan bahawa orang yang berniaga sudah tentu dikenakan kepada keuntungan. Dan dalam perniagaan memerlukan kepada kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk bermodalkan iman dalam perniagaan. Dalam perniagaan ada untung dan ada rugi. Dan sudah tentunya orang yang untung berniaga mengikut kehendak Allah SWT. Dan orang yang rugi dalam perniagaan dengan Allah, orang yang tidak ikut modal, orang yang tidak ikut jejak langkah, dia dituntutkan oleh Allah SWT. Jadi kita, syarat yang pertama, orang yang ingin berniaga mendapatkan keuntungan dengan Allah SWT, tu'minuna billahi wa rasulih, beriman dengan Allah SWT dan Rasul. Yang kedua, wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kamu dan juga diri kamu. Itu yang kedua. Setelah kita percaya dan kita berikrar, percaya di dalam hati, ikrar dengan lidah, maka tuntutan yang seterusnya adalah dengan perbuatan kita, dengan mujahadah kita, dengan susah payah kita, dengan kerja keras kita, dengan perjuangan kita, dengan tidak kenal erti susah payah, tidak kenal erti berhenti atau berundur di dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan waktu jahidu, yang berjihad dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersungguh-sungguh membuat kerja amal, membuat kerja kebaikan, melibatkan dengan harta mereka, dengan diri mereka kerana Allah Subhanahu wa taala. Harta benda dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dengar cerita-cerita sejarah perjuangan umat terdahulu, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Mereka mengorbankan harta mereka, harta jiwa mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah perniagaan yang akan tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan dia daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu seandainya kamu mengetahui. Iman sahaja tanpa mujahadah, tanpa jihad, tanpa kesungguhan tidak cukup. Kerana kita pasti akan berada dalam kerugian. Iman tanpa jihad menyebabkan diri seseorang itu akan rugi. Rugi untuk agama dia, rugi untuk anak cucu cicit mereka. Kerana inilah jalan yang dijalankan, yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ajmain. Kalau tidak masukkan Islam itu boleh sampai di tanah Melayu kita, di bumi Malaysia ini, kalau tanpa iman dan jihad yang ditunjukkan oleh para sahabat dan orang yang terdahulu. Nak merentasi benua berapa jauh, nak merentasi lautan yang berapa luas, mereka sampai ke tanah bumi Malaysia ini untuk menyampaikan risalah Islam untuk generasi akan datang. An Abi Bakr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraka qaumun al-jihad illa ammahumullahu bil adab. Tidaklah meninggalkan jihad di atas satu kaum, melainkan akan diratakan Allah azab atas mereka. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa keuntungan daripada bisnes ini? Apa yang kita dapat? Apa bulanan yang akan kita dapat daripada bisnes, daripada perniagaan yang kita laksanakan dengan Allah Subhanahu wa taala ini? Allah Subhanahu wa taala sambung dalam ayat seterusnya, yaghfir lakum dzunubakum. Jadi itu yang pertama, yaghfir lakum dzunubakum, akan diampunkan dosa-dosa kamu seluruhnya. Tuan-tuan muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita banyak dosa dengan Allah. Kita banyak dosa dengan kawan-kawan, dengan anak-anak, dengan isteri, dengan kaum keluarga, dengan sahabat andai, rakan-rakan
Inilah peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu bisnes untuk mengampunkan segala dosa kita. Yang kedua, yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yang akan dimasukkan kamu semua ini di dalam syurga yang di bawahnya mengalir air sungai. Dalam ayat yang lain disebutkan air sungai daripada laban, daripada susu, air sungai daripada arak, air sungai daripada madu, dan pelbagai kenikmatan yang ada dalam syurga. Ini keuntungan yang kedua yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Safi. Yang ketiga, wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan tempat tinggal yang baik di dalam syurga jannati 'adn. Masakin disebutkan sebagai suatu mahligai ataupun rumah ataupun banglo ataupun villa, satu tempat tinggal yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemenangan yang paling agung, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaik daripada kamu, yang terbaik kepada kamu kalau kamu mengetahui. Dzalikal fawzul 'azim. Itulah kemenangan yang paling agung, the ultimate win, kemenangan yang paling besar yang kamu akan boleh kalau kamu mendapat, kalau kita semua mendapat tiga perkara ini. Satu perniagaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita mendengar di sana menurut sejarah dan sebagainya, ada orang-orang yang mengorbankan jiwa aja sampai mendapat kalimah syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Ada juga manusia-manusia, orang-orang yang beriman, yang ingin melihat kemenangannya dalam masa yang terdekat. Ada yang ingin mencapai kemenangan, melihat apa keuntungan yang didapat dalam masa yang terdekat, segera mendapat keuntungan sebelum mendapat keuntungan di akhirat. Nasrun minallah wa fathun qarib, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa fathun qarib, dan kemenangan yang sangat dekat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang beriman dan orang yang berjihad di jalannya akan mencapai kemenangan di dunia, apatah lagi kemenangan di akhirat. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Zaman sekarang, tuan-tuan, sejak beberapa puluh tahun yang lalu, semenjak kejatuhan Khilafah Utsmaniyah tahun 1924, umat Islam digadang seturut-turutnya di seluruh dunia. Tahun 80-an kita dengar kisah di Bosnia. Kemudian tempat yang paling tidak berhenti-henti diserang oleh kuat-kuat musuh Islam adalah di Palestin, di Syria, dan seluruh dunia. Umat Islam diganyang, umat Islam dibunuh, umat Islam diberikan bermacam ancaman, dan perbuatan mereka sangat tidak memberi kemanusiaan. Kita ingin melihat dunia yang damai, dunia yang aman, dunia yang di bawah pentadbiran Islam. Jadi umat Islam seluruhnya perlulah berpegang kepada modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana memerlukan kepada keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana memerlukan kesungguhan, satu jihad daripada seluruh umat Islam untuk mendapat fathun qarib, mendapat kemenangan yang dekat. Umat Islam sekarang ini kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sama-sama diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi kehidupan ini. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi siapa yang beriman dan berjihad fi sabilillah akan boleh 5 perkara yang kita sebutkan sebentar tadi. Kita simpulkan kepada 5 perkara. Yang pertama, akan menyelamatkan daripada azab yang pedih. Yang kedua, diampunkan segala dosa-dosanya.
Yang ketiga, dimasukkan dalam syurga dan kediaman yang bagus. Yang keempat, mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima, akan mendapat kemenangan yang sangat dekat. Cakap surah As-Saff daripada ayat 1 sampai ayat 14 adalah suruhan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh orang yang beriman supaya kita bersemangat, supaya kita memberikan sepenuh tenaga kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Islam akan kuat dengan dukungan jihad orang-orang yang beriman. Muslimin sidang jemaat yang dirahmati rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mudhirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un 'ajib. A idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الورى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Sedarilah bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan sementara. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenar dan kekal abadi. Buatlah persiapan untuk menghadapi hari perhitungan. Tambahkanlah amal ibadah dengan melakukan amal kebaikan dan kebaktian kepada kedua ibu dan ayah kita, agar menjadi timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Menjadi tanggungjawab kita bersama membantu memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Hidupkanlah rumah Allah dengan amal salat berjemaah agar syiar Islam akan terus terpancar. Pada hari yang mulia ini juga kita tidak melupai untuk berselawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala
alamin innaka Hamidum Majid. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan dalam surah Shaf dalam khutbah yang pertama tadi, Allah SWT memberikan tawaran kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, maukah aku tunjukkan satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu dari azab api dari Allah Subhanahu wa taala. Satu tawaran dari Allah SWT, wa tujahiduna fi sabilillah tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan berjihad dengan harta kamu dan diri kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu. Jadi di belakang sana kita ada membawa satu tabung untuk satu perniagaan. Jadi tawarkan kepada tuan-tuan semua untuk sekolah rendah Islam Bahrul Ulum 1000 singkatannya, yang mana kita ada dalam 300 pelajar yang sedang beroperasi di sana. Dan ini merupakan peluang untuk tuan-tuan, ada 2 tabung dengan selimut dan handbill untuk kita sama-sama menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan bisnes perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina wa aidillahum bit taufiq wal hidayah maulana Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong As-Sultan Muqtasim Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibn Al-Marhum Sultan Badri Shah. Wa kadhalika maulana Tuan Yang Utama Tuan Datuk Sri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas dari Pertua Negeri Pulau Pinang. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din wa sunna ibadatal mu'minin. Ya Allah, daulatkanlah Islam dan muliakanlah orang-orang Islam, dan hinakanlah kesyirikan dan orang-orang musyrik, dan hancurkanlah musuh-musuh Islam, dan berikanlah kemenangan kepada hamba-Mu yang mukmin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Adarakallahu fima a'taitum wa baraka lakum fima abqaitum waj'al lakum tahura. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami beramal jariah, bantu-membantu, saling bekerjasama dan sentiasa bersifat pemurah untuk menginfakkan harta ke jalan yang diredai-Mu untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami untuk melaksanakan ibadah zakat, sucikan harta dan jiwa orang yang melaksanakan ibadah zakat, dan anugerahkanlah keberkatan di sepanjang kehidupan mereka. Lindungilah golongan fakir dan miskin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan.